Okay bang, Assalamualaikum. Saya ni untuk Hyundai i10. Ini dia punya lower arm. Kita dah press masuk yang heavy duty wing impact racing bush guys. Hyundai i10 yang baru punya Hyundai tu. Okay, bagi saya satu. Okay, so yang ni kita dah siap cuci. Dia punya lower arm alloy macam ni untuk Hyundai i10. Okay. Hari Ahad kita buka macam biasa 9 sampai 7. Yang nak datang boleh terus walk in saja. Okay. So yang ni untuk Hyundai i10 Hyundai i10 hybrid. Hybrid punya. So dia punya lower arm macam ni. Nampak ni. Lower arm jenis macam ni kita boleh press masuk yang heavy duty. Lepas tu anda bawa barang sendiri, upah pasang engine mounting, upah pasang dia punya link dengan Cairo N So yang ini untuk Myvi G3. Myvi G3 pun kita nak tukar dia punya bush lower arm. Kita nak press masuk yang heavy duty wing impact racing bush. So you tengah buat apa lagi tolong dia buka lower arm cepat sikit. Lower arm. So lagi Audi ni dia ada barang dia sendiri. Azan apa apa? Brake belakang Kimli suka brake pad. So yang ini Honda City ni nak buat apa? Bull lower arm, exhaust link, start bush. Nak buka juga yang ni kita nak press masuk yang heavy duty wing impact racing bush. Untuk hari ni, hari Ahad kita buka macam biasa 9 sampai 7. Yang nak datang boleh terus walk in sahaja. Okay, Myvi nampak dah siap. Bang, hantar dalam terus bang. Masuk dalam terus. Bull lower arm, exhaust link, start bush. Exhaust link, start bush dah buka? Okey, buka dulu. Jadi ambil ni bagi budak lower arm ni.